Hello guys, welcome back to my YouTube channel Waisha Chulin. So guys, apa yang aku nak bagi tahu dekat korang ataupun apa konten kita pada hari ini adalah benda yang dah lama aku impikan. Sebab sebelum ni aku pernah pinjam kawan aku punya, dan kawan aku punya pun ada yang rosak, ada yang boleh diguna lagi kan. So bila kita dah ada sendiri punya, kita tak payah nak pinjam-pinjam. Cuba korang teka, apa barang tu sebenarnya? Barang tu baru je sampai, dan aku rasa sangat happy weh bila aku tengok packaging dia. Bila aku tengok, aku belum buka lagi tau. Aku belum buka lagi. Dan sorry lah kalau konten ni terlalu simple. Korang teka apa jawapan dia. Aku bagi ABCD. Okay. A, mic. B, stand phone. C, power bank. Dan D, casing phone. Okay, aku bagi dalam masa 5 saat. 1 2 3 4 5. Salah. Kalau ada yang jawab betul, cuba komen. Kalau jawab salah tu pun komen apa jawapan korang yang salah tu dan apa jawapan korang yang betul tu. Okay, so sebenarnya bukan aku beli, tapi ini actually mak aku yang belikan. Sebabkan aku selalu request aku nak beli benda ni, aku nak shoot content apa semua. Dia berkaitan dengan shoot content. So aku dah dapatkan selfie stick. Inilah sesuai untuk aku buat content guys. Ni dia punya features dia, tepi-tepi ni, cara nak buka dia. Dia ada macam apa panggil, boleh panjangkan. Ni boleh tak phone apa semua. Ni pun dia ada juga. So color aku dia warna hitam guys. So bila dia warna hitam, okey lah, aku suka warna hitam guys. So jom kita buka dia. Oh wow, kita buka dia guys. Kita buka Kalau nak pegang, nak korang tengok macam mana aku buka tu susah lah, satu tangan je nanti. So kita buka. Tak ada lagi kosong, nothing. Okay, letak tepi dulu. And then kita akan buka guys. Kita ada stand dia. Nanti kita akan buka dia berapa tinggi yang kita boleh anggarkan. Maybe dia lebih daripada tinggi aku lah. So dia macam gini lah. Dia boleh adjust dekat tepi ni. Adjust macam kalau kau nak ketat, kau ketat. Kalau kau nak longgar, lepas tu kau nak pusingkan dia, boleh sekati kau. Dan dia boleh rotate. 360 darjah. Tapi dia stuck lah. Sebab dia baru lagi. Dia stuck gini. Gitu. So aku buat gini je lah, bagi senang sikit kan. Tapi kalau nak buat konten macam ni boleh juga. Cumanya dia boleh kepanjangkan Simple je. Ni konten simple je gila. Simple gila konten ni. So dia ada button selfie macam biasa. Kalau kau nampak ada button selfie. Dia kena tekan lama-lama baru keluar lampu biru macam tu lah. So nanti kita akan cuba. Kita akan keluarkan beberapa dia punya barang. Iaitu ada 2 lighting. Kita ada 2 lighting. Dia punya button on ada kat sini. Kalau korang nampak ada macam ada button gitu. So dia akan letak dekat dia punya ni. Kalau korang punya macam ni kan, kalau korang macam ni punya, korang letak je tepi dia. Letak tepi dia. Lepas tu korang dah boleh guna 2 lighting ni dalam satu masa. Tapi kena charge lah sebab dia ada type C dekat sini. Faham tak? Ada type C. Semua type C. Dua-dua ni type C semua. Termasuk phone aku pun, phone aku type C. Gitu. So senanglah aku nak buat konten. Ini wire dia, wire charging dia panjang gila. Tengok, boleh dikatakan satu telefon lah. Satu telefon punya size tu besar lagi mat. Ini dia punya charging untuk lighting punya charging. Dia ada type C kan. Ni ada type C kan. Ni pun sama type C, cuma dia pendek je. Dia pendek gini je. Pendek sangat. Okay, tak apa, pendek pun tak apa. It's okay, it's alright. Aku rasa konten ni no cut, no edit guys. Kita just edit lagu. So okay, kita kena jauh lah dan kita kena cakap kuat. Sebabkan aku tak ada mic lagi. Kita kena slowly lah. Bukannya setiap tahun ataupun setiap minggu kena beli satu kali kan. So
Tengok dia boleh ke tak kan. Nanti kita cuba macam mana. Dan kita akan letak phone ni letak dekat stand. Okay. Dan dia punya kaki, buka dia punya bawah dulu. Buka dia punya 3 kaki tu. Buka dia. Buka. Kita buka. Lepas tu korang daripada sini pergi bawah. Dia mengembang gitu. Begitu je. Lepas tu kau nak tahu panjang dia dekat mana. Kau tahu panjang dia macam mana. Sabar kita bagi panjang sikit. Nanti aku akan speed lah Okay, jom. Tengok dulu macam mana ketinggiannya. Oh, sini. Tinggi mampus. Ni biasa sih boleh ni. Kalau mampu lah. Boleh ke? Boleh. Tinggi tu. Okey, sekejap korang boleh tengok daripada atas ni turun sampai kaki dia. Sampai kaki dia. Sangat tinggi guys. Sangat tinggi. Nak dikatakan cerita tinggi dia sama macam aku. Sebelah-sebelah je. Rasanya tinggi dia lagi tinggi daripada aku lah. So guys, jom kita test. Kita letak phone dekat stand tu, okay? Sebab stand ni pun kita dah tahu dia tinggi nak mampus. Kalau korang pergi Gunung Kinabalu, memang tinggi lah. Belah habau lah tinggi dia. Cubalah aku buat konten masa hari sukan. Benda ni aku bawa. Itulah malas. Bukan malas, benda ni tak sampai lagi. So aku so happy to my mom because dia belikan untuk aku satu stand ni. Dan hari ni adalah sempena hari ibu. Dan juga itu je lah, hari ibu. Dan dia belikan aku benda ni guys. Hari ibu tapi dia yang bagi hadiah kepada anak dia. Tapi aku request hari tu. Aku request yang aku nak ada stand supaya aku senang untuk shoot. Tapi ini dah level habau. Okay, cara nak tutup dia just this je. Settle. Begitu. Kita connect daripada button ni. Okay, kita tekan lama-lama dulu. Keluar ada macam lampu biru-biru tu. Kita akan buka Bluetooth guys. Okay, let's go. Okay guys, kita dah letak dekat stand tau. Korang tak perasan ke? Sebenarnya first yang kita shoot tadi, kita guna ni je tau. Sekarang ni kita dah letak dekat stand. Dan benda ni lah aku tekan. Dia boleh selfie, dia boleh record. Kalau kita dah keluar daripada kamera kan, dia boleh jadi volume juga. Tapi volume naik lah, volume turun dia tak tahulah kan. So benda ni function sebenarnya untuk kita selfie. Kalau jauh-jauh kita punya tangkap tu, kita tak nak tekan susah. Nak kena ada timer lagi. So kita ada benda ni, remote Bluetooth untuk kita selfie guys. Nak buat thumbnail ke apa ke, ini lah je. Senang. Okay, lepas tu kita akan test the lighting. Maaf lah kalau dia masih ada macam kata masih low bat lah. Sebab dia baru sampai. So mana dia sempat warna nak ni kan. So kita tekan. Gitu. Ini masa aku charge. Tadi aku dah charge satu, yang ni belum. So dia macam apa? Dia sikit lah kata habis bateri. Ni dia terang. Terang dia macam cahaya ilahi. Oi, terang tu. Terang. Tapi masalahnya Sekejap masalahnya aku buka lampu. Sekejap. Aku buka lampu kalau korang nampak. Aku buka lampu. So kita nak ni. Senang dia buat pergerakan tu. Kita tutup dulu lampu. Kita test dulu. Kekuatan lampu yang kecil ini boleh tak dia buat konten like dia boleh tak terangkan konten aku. So jom kita try. Boleh guys. Ini yang level 1 dan ini level 2. Lagi terang. Level 2 je sampai level 2. Boleh buat konten guys. Lagi-lagi dekat depan ni. Dia boleh sangkut yang sebelum ni aku share tadi. So senang kita buat konten. Okay. So itu sahaja aku rasa kontennya. Konten unboxing selfie stick ataupun phone holder ataupun stand phone stand. And then terima kasih kepada my mom yang support
apa ni, aku punya career, aku punya hobi yang aku rasa ini adalah hobi baru sebenarnya, hobi baru daripada tahun 2024 lagi, tapi aku shoot content 2025. So start shoot aku pada tahun 2025. So terima kasih kerana belanja saya sebenarnya benda ni je yang saya nak sebenarnya. Kalau belanja makan, belanja something like benda lain tu biasa kan, tapi kalau stick ni benda yang aku perlukan untuk content memang sangat important, sangat orang kata sangat okey lah. Tapi kali ni aku nak simpan duit untuk aku beli mic Holyland pula. Holyland lah nama dia, aku pun tak tahu. Holyland Lark M2. Macam tu lah lebih kurang. Sorry lah kalau bibir saya kering ke, rambut saya serabai ke apa ke. Memang rambut saya macam ni. Memang dia selalu pergi ke depan. So terima kasih kerana melayan konten ni sampai habis, dan see you guys in the next content. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. This is Resha, how to get viewers. Challenge yourself every single day. Be the best for yourself. Apa-apa pun. Bye bye guys.